Kenapa filem Papa Zola The Movie ni sangat-sangat tak sesuai untuk tontonan anak-anak? Jom kita masuk ke sisi gelap niat jahat tersembunyi Papa Zola. Ini semua salah aku. Darat tak pernah takut tinggi, hanya takut isteri. Korang jangan salah faham dulu. Bukan sebab cerita dia tak elok. Masalahnya filem ni pandai sangat meracun fikiran budak-budak. 2-3 hari lepas aku pergi tengok cerita ni dengan adik-adik aku. Bayangkan waktu nak beli popcorn je, adik aku dah nampak patung Cim Ubot tu. Terus dia bodek aku suruh beli. Tak cukup dengan tu, dalam cerita pula Papa Zola asyik promote buku kisah teladan. Adik aku pun sibuk nak buku tu. Ada lagi weh, waktu dia nampak boy dengan Gopal nak beli game tapi sold out tu, itu pun dia nak juga. Topeng Papa Zola tu tak payah cakap lah, memang dia nak sebab memang dah tak nampak dekat TikTok pun. Serius cakap, cara diorang selit iklan tu memang smooth gila babe, sampai kita tak perasan kita tengah tengok iklan dalam bentuk filem. Dari segi cerita tu tak ada masalah pun, memang puas hati 9/10. Tapi dompet korang lah yang akan dikerjakan. Aku cuma belikan adik aku popcorn dalam bekas Papa Zola tu je. Balik dari wayang tu, aku belikan diorang Aicha biar diorang lupa apa yang diorang nak tadi. Tapi kalau korang nak dapatkan buku kompilasi kisah teladan, figura dan topeng Papa Zola tu, aku dah letak beg kuning kat bawah tu. Korang pula macam mana? Berapa banyak dah duit melayang? Cuba komen. So itulah sebab